Assalamualaikum, hai hampa. Salam Malaysia Madani dan salam Penang 2030. Hari ini kami bersiaran di Mentari Cafe by Sofia di Jalan Mahkamah Bayan Lepas. Hari ini kita ada satu lagi episod Influencer at Japan Penang yang kita bawakan tajuk My Card bukan sekadar kad pengenalan. Dan hari ini yang seperti kita sedia maklum, My Card bukanlah sekadar kad kecil tetapi ia adalah identiti, hak dan tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Tapi sebelum itu, marilah kita saksikan dulu montaj yang telah disediakan di Influencer at Japan Penang. Selari dengan arus perubahan, fungsi My Card semakin besar dan canggih dalam urusan harian dari hal rasmi hingga ke hal harian yang paling kecil. Dan untuk berkongsi lebih lanjut tentang topik ini, mari kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita yang kita bawakan khas pada pagi ini, iaitu Encik Amir Syukri Kamaruzaman bin Syahrul Hamid, Pegawai Pendaftaran dari Jabatan Pendaftaran JPN Negeri Pulau Pinang. Selamat datang Cik Amir. Selamat datang. Sihat ke pagi ni? Alhamdulillah. Okey. Baik, sebelum tu Cik Amir, mungkin sambil-sambil tetamu kita hari ini sedang menikmati jamuan yang telah kita sediakan, apa kata kita mulakan dulu dengan soalan-soalan orang kata pengenalan mengenai My Card ni. Okey, Cik Amir, pada masa kini kita pun tahu My Card ni digunakan untuk urusan rasmi sahaja. Tetapi setelah orang kata baru-baru ni pelbagai insentif daripada dan bantuan kerajaan ni semua adalah melalui My Card. Jadi Cik Amir, My Card dari sudut fungsi dan kepentingan kepada rakyat Malaysia, apakah fungsi dan kepentingan tu? Boleh Cik Amir orang kata cerita sikit mengenai My Card ini, silakan. Okey, sebenarnya kalau kita tengok My Card ni bukan sekadar My Card ataupun dokumen pengenalan diri yang biasa, tetapi ia merupakan satu kad pintar pelbagai guna kerajaan yang telah dikeluarkan oleh JPN untuk setiap warga negara. Betul, dulu kalau ikutkan berdasarkan sejarah, kad pengenalan pertama yang dikeluarkan adalah kad pengenalan kertas, iaitu dikeluarkan pada tahun 1948. Ketika itu dipanggil kita panggil kad beras. Kenapa? Kita nak keluarkan ancaman daripada luar lah, pihak luar. Okay. Selepas itu kad pengenalan juga dikeluarkan pada tahun 60, kad pengenalan kedua pada tahun 1960. Kita panggil kad pengenalan plastik. Kalau siapa-siapa ada yang cap jari depan tu tengah di depan di depan tu ada dua. And pada tahun 1990 ketika itu kita panggil kad pengenalan berkualiti tinggi. So kalau ikutkan pada kad pengenalan berkualiti tinggi tu ketika itu limited je. Tapi betul. Kita panggil pada ketika itu 1990 tu dah terlalu tinggilah ketika itu kan. So jadi zaman perubahan zaman, JPN pun mengikut perubahan zaman yang mana pada tahun 2000 kita start menggunakan My Card lah. Dan untuk My Card versi baru ni pula kita bermula pada tahun 2012. Yang kita pakai sekarang ni lah. Ya, betul. Yang berwarna biru tu. Ya, betul. Tapi Cik Amir, kalau kita tengok sebenarnya ada pelbagai My Card juga. Antaranya kita ada My Card, My PR, My Kas dan My Tentera. Jadi apakah perbezaan antara My Card ni? My Card yang tadi tu lah. Boleh ceritakan sikit? Okey, sebenarnya kalau ikutkan yang kebiasaan lah yang kita jumpa adalah My Card. Of course My Card ni untuk setiap warga negara Malaysia yang berstatus warga negara. So selain itu kita ada juga My PR. My PR ni kita lebih dikenali dengan My Permanent Resident lah ataupun pemaksutan tetap. Yang mana kad pengenalan dikeluarkan kepada orang luar yang telah memiliki permit masuk lah. Seterusnya juga kita ada My Kas, yang mana My Kas ni kita keluarkan kepada
bukan warga negara, yang mana lebih kepada yang mereka masih lagi mencari identiti negara masing-masing. Dan seterusnya, My Tentera, kita keluarkan pada anggota tentera warga negara yang sedang berkhidmat. Tapi kalau dia dah pencen dan sebagainya, kita akan tukar kepada My Kad biasalah, macam kita punya sendiri. Itulah sedikit orang kata pencerahan mengenai kad-kad pengenalan yang berada, yang ada di JPN lah. Tapi Cik Amir, macam dewasa ni kita dengar bila kita orang kata bantang-bantang melalui My Kad ni, selalunya chip kita akan jadi bermasalah sikit. Ada yang kena padam dulu, ada yang orang kata ada yang kena pergi tukar. Okey. Apa keistimewaan chip tu Cik Amir, dan bagaimana dia menyimpan maklumat mengenai orang kata identiti kita lah. Okey, sebenarnya chip My Kad ni mengandungi chip microprocessor dengan pelbagai fungsi lah yang mempunyai kepentingan seperti pengesahan identiti. So ia juga menyimpan nama, kalau kita tengok ada nama, ada alamat, bangsa, agama dan lain-lain maklumat dah, serta tak lupa juga maklumat paling penting adalah biometrik lah, cap jari serta gambar pemilik. So far ni belum ada kes lagi yang mana chip tu digodam ataupun dipalsukan lah. Sangat-sangat selamat lah. Betul lah. Setakat ni memang sangat selamat. Kita pun mengikut teknologi yang tinggi lah. Betul. Okey. Dan satu lagi Cik Amir, macam mana kalau contoh wajah berubah? Kan kadang-kadang ada tiba-tiba, ada yang tiba-tiba dulu macam mungkin gelap sikit, dah lama dia cerah sikit. Okey, dalam keadaan macam tu, macam mana orang kata bagaimana seseorang tu menukar My Kad dan apakah prosedur yang perlu orang kata pengguna ni buatlah untuk bila dia pun perasan, okey dulu aku macam ni, sekarang ni mungkin mungkin sikit Cik Amir. Okey, kebiasaan untuk penukaran My Kad atau gantian ni biasanya dibuat dalam 3 situasi lah. Ia berdasarkan Akta Pendaftaran Negara dan peraturan-peraturan lah. Di bawah peraturan 18 yang ini yang paling penting sekali, banyak yang tertinggal, banyak yang tak perasan dan tak tahu. Di bawah peraturan 18 ni setiap untuk pendaftaran semula, setiap individu perlu menukar semula My Kad ni sebelum mencapai umur 25 tahun. Maksudnya selepas 18 hingga 25 tahun wajib tukar sekali. Sebab muka kita akan berubah daripada kalau first time buat masuk umur 12 tahun. So kita kena tukar lagi sekali. Okey, faham. So walau bagaimanapun sekiranya tidak tukar, adalah fee untuk proses tersebut lah kalau tak tukar umur 25 tahun. So sekali dengan proses bayaran akan kena RM20 lah. So RM10 untuk fee sebab tak tukar masuk umur 25 dan proses RM10 untuk pertukaran gantian biasalah. Ini kira orang kata maklumat terbaru yang kita orang kata mungkin pengguna orang kata tak sedar masa kita umur 25 tahun tu kita kena ubah dah kad pengenalan. Mungkin lepas ni banyak yang akan serbu tu ke JPN ni. Betul. Sebab saya pun baru tahu juga umur 25 baru. Betul. Maksudnya sebelum 25. Sebelum 25. Q dia 18 hingga 25 tahun mesti tukar sekali, wajib. Lepas 25 tu? Tak ada masalah nak tukar. Tak nak tukar pun tak ada masalah. Tapi biasanya sekiranya gantian lah, dia memang kita akan berganti yang baru lah. Okey, faham. Yang wajib tu sebelum 25. Sebelum 25. Baik, itu yang adanya influencer at Japan Penang ni. Orang kata sambil-sambil kita mengupas isu-isu semasa dan masyarakat, orang kata kita dapat juga perkongsian info-info. Hari ni baru tahu kata umur 25 tahun kena ubah. Okey. Satu lagi, contoh orang kata My Kad, chip My Kad ni ada tarikh luput katanya. Jadi macam mana pengguna nak tahu bila yang ianya perlu diganti? Okey. Kalau ikutkan sebenarnya tiada tarikh luput. Tiada tarikh luput. My Kad, chip My Kad tu tak ada tarikh luput. Okey. Sebab ada yang hadir, ada yang individu yang datang buat gantian, dia pegang 15 ke 20 tahun pun ada. Bergantung kepada macam mana dia jaga My Kad tersebut lah. Tapi saya sarankan agar selepas 10 tahun tu dibuat gantian lah. Sebab muka kita macam Puan cakap tadi, daripada kembang, kurus ke dan sebagainya kan. Betul. So ada dan yang paling penting kad Tashenggo kita tu ada expiry date. Maksudnya dalam IC tu ada kad ada maklumat Tashenggo. Betul. Tashenggo tu akan expired dalam tempoh 10 tahun. Okey.
Jadi ada apa-apa orang kata apa fee yang dikenakan ke semasa bila kita gantikan kad pengenalan tersebut? Okay, setiap gantian kad pengenalan ada fee proses lah, maksudnya sebanyak RM10 lah. Jadi kita nak tukar kad IC tu boleh kita bayar RM10 dah dapat yang baru. Betul. Maksudnya nanti gambar yang baru ke atau? Gambar yang baru. Okey. Jika chip MyCard tu rosak ataupun tak boleh dibaca, apakah risiko pada pemilik? Dan bagaimana proses penggantian MyCard dijalankan? Okey. Kalau ikutkan semua urusan sekarang ni, memang kita guna MyCard lah. Dapat lagi inisiatif kerajaan, subsidi seperti Budi 95, betul. SARA. So sekiranya IC tu tak boleh pakai atau tidak boleh digunakan, so perlu dah kita buat gantian, dan mudah saja. Perlu hadir ke mana-mana pejabat yang terdekat, terdekat dengan tempat tinggal, ataupun boleh buat permohonan online sebenarnya. So gantian, tapi dengan syarat bawa MyCard asal. Sebab kalau tak bawa MyCard asal tu kita charge hilang lah. Walau bagaimanapun sekiranya kad pengenalan yang dikeluarkan tersebut tempoh pegangannya kurang daripada 1 tahun daripada tarikh serahan, ia adalah percuma, tak ada bayaran. Tapi selepas tahun ada bayaran proses RM10 lah. Okey, baik. Okey, jadi tempoh masa kalau kita orang kata ganti MyCard yang rosak tu lama tak Cik Amir? Okey, kalau ikutkan dia bergantung kepada pejabat-pejabat lah. Ada beberapa pejabat yang mempunyai cetakan MyCard. So tempoh kita atau KPI kita 30 minit lah. 30 sekiranya tak ada masalah cap jari ataupun masalah sistem, selepas 30 minit terus boleh dapat. Cepat ya? Memang cepat. Baik. Orang kata apa, walaupun orang kata apa baru soalan-soalan pembukaan tapi sebenarnya banyak info-info yang kita dapat, dan saya rasa perkongsian ni sebenarnya baru permulaan. Okey, sebenarnya kita ada banyak lagi bab-bab yang kita akan masuk. Jadi orang kata apa yang kita ada lagi isu yang dihadapi oleh orang ramai, dan apa yang kita perlu buat kalau MyCard hilang. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Selamat datang ke Jabatan Pendaftaran Negara atau lebih mesra dikenali sebagai JPN. Sebuah agensi yang bukan sekadar sebuah jabatan tetapi tulang belakang kepada identiti dan kedaulatan Malaysia. Sejak penubuhannya di bawah Peraturan-Peraturan Darurat 1948 untuk mendaftar, merekod, menyelenggara data dan mengeluarkan dokumen pengenalan diri, JPN telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pendaftaran sivil bagi semua penduduk yang layak dan berdomisil di Malaysia, sama ada berstatus warga negara atau bukan warga negara, dengan merekodkan peristiwa penting dan rasmi individu. Dari urusan kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan serta perceraian pasangan bukan Islam hinggalah urusan kewarganegaraan, JPN juga komited dalam membanteras kegiatan penyelewengan, pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan oleh JPN supaya ketulinannya tidak diragui bagi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Misi kami jelas untuk menjadi peneraju pengurusan rekod kependudukan yang berintegriti demi kedaulatan negara. Dan visi kami adalah untuk memastikan JPN kekal sebagai agensi rujukan utama negara dalam pengurusan rekod pengenalan diri melalui transformasi digital yang berterusan. Kami berpegang teguh pada dasar kualiti kami untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap, tepat dan mesra kepada semua. JPN menawarkan pelbagai perkhidmatan yang menyentuh kehidupan setiap individu. Dari pendaftaran kelahiran, kematian dan anak angkat, hinggalah pengeluaran kad pengenalan bagi individu yang layak. Kami turut bertanggungjawab dalam hal-hal kewarganegaraan dan pendaftaran perkahwinan bagi individu bukan beragama Islam. Salah satu Baik, kembali lagi bersama kami di Influencer at Japan, dan kita masih bersiaran di Mentari Pagi Cafe Jalan Mahkamah. Okey, tadi kita membincangkan peranan MyCard secara umum dan ciri-ciri teknologinya. Okey, sekarang kita masuk pula topik yang lebih dekat dengan orang pengalaman ramai ni Cik Amir tentang kehilangan MyCard dan keselamatan data peribadi. Ni soalan-soalan yang
makin mencabar lah ni Cik Amir sebenarnya. Okey. Berdasarkan rekod JPN, laporan kehilangan MyKad agak tinggi. Okey. Dan sebenarnya apakah punca Cik Amir? Orang kata apa, kehilangan MyKad dalam kalangan rakyat yang orang kata apa, yang kerap dapat laporan di JPN lah. Silakan. Okey. Pada pengamatan saya lah, kebanyakan kehilangan ni berlaku atas sebab kecuaian sendiri. Bila mana datang ke JPN, tak tahu simpan di mana, tinggal di mana. Tapi yang lebih menyedihkan sekali memang tertinggal, bila hadir, datang balik tempat tu semula dah hilang. So memang kalau ikutkan itu bukan kategori kecurian itu kecuaian sendiri sebab meninggalkan barang-barang berharga ataupun beg berharga dan memudahkan untuk orang mengambilnya lah. Jadi orang kata apa, kecuaian lah, lebih kepada kes kecuaian. Betul. Okey. Selalunya Cik Amir, bila MyKad ni hilang, orang akan panik. Panik dah cari kat mana ni, takut. Bukan apa, panik ni takut MyKad tu jatuh ke tangan yang salah. Dan akan disalahguna. Sebab sekarang ni, contoh macam kita isi Budi Mada ni, kita bagi MyKad dan orang kata apa, boleh isi. Dan Betul. kita akan dapat harga subsidi. Jadi orang kata sekarang ni MyKad ni sangat-sangat berhargalah. Betul. Okey. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh pengguna ambil sekiranya MyKad tu hilang? Okey, sebab kalau ikutkan takkan ada, mungkin statistik tu akan menurun lah sebab penggunaan MyKad tu terlalu kerap sekarang ni. Dengan kita punya Budi, kita punya Sarah kan. Betul. So memang akan kurang. Walau bagaimanapun sekiranya hilang juga ataupun nak inginkan buat gantian, tuan-puan boleh hadir ke mana-mana JPN terdekat untuk membuat gantian. Cuma peringatan sekiranya ia kehilangan kali kedua dan selebih ke atas lah, kali kedua ke atas. Seterusnya. Dan seterusnya memerlukan laporan polis. Walaupun kecuaian mahupun jenayah ataupun bencana, perlu laporan polis. Maksudnya di JPN dia akan ada rekod lah. Betul. Kali pertama, kedua, ketiga Betul. datang tu. Betul. Okey, faham. Okey, bagaimana JPN sendiri memastikan data peribadi dalam MyKad tu kekal selamat dan tak disalahguna oleh pihak tak bertanggungjawab? Okey, kalau ikutkan MyKad kita mempunyai ciri-ciri keselamatan. Betul. Pengesahan menggunakan kunci simetri kriptografi. Sistem operasi JPN juga mempunyai lapisan firewall lah dan sistem keselamatan bertaraf tinggi dan data encryption. Okay. So sebagai contoh, kalau ikutkan memang tak akan boleh godam dan sebagainya untuk kita ciri keselamatan MyKad. Kalau kita tengok contoh, kalau tuan-puan biasa dengar dulu, saya ingat tahun lepas ada contoh di pengeluaran 24 juta di MBSB Sabah. Okey, yang mana IC tersebut bukan milik pengeluar tapi boleh dikeluarkan. Amount tersebut, dan ia merupakan orang kata kerjasama dengan pegawai bank tersebut lah. Mesti ada orang kata apa, rakan kongsi. Betul. Okey. Baik. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh JPN dalam memastikan data pada MyKad kekal selamat dan tepat? Kadang-kadang ada orang cakap maksudnya info dalam MyKad tu mungkin kita tak update dan sebagainya. Mungkin JPN sendiri bagaimana cara-cara memastikan data-data tu kekal selamat dan tepat? JPN sentiasa menambah baik jaringan keselamatan cyber agar seiring dengan perubahan teknologi serta kemajuan AI. Dalam memastikan data MyKad kekal selamat dan termasuk termasuk ancaman penyalahgunaan identiti dan pemalsuan MyKad lah. Okey. Setakat ni untuk yang keselamatan, orang kata banyak info-info yang orang kata apa kita baru dapat hari ini. Jadi sebelum kita pergi ke soalan terakhir, mungkin pesanan Cik Amir sebelum kita berehat seketika. Okey, mungkin kita bagi ruang sedikit lah pada Cik Amir untuk menghilang dahaga sikit. Boleh orang kata apa, menikmati dulu jamuan ringan daripada ni. Mungkin kita berehat sekejap lah Cik Amir sebelum kita masuk lagi isu-isu yang lebih hangat. Kita sejukkan dulu dan yang lain pun jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. MyKad
bukan sekadar kad pengenalan. Okey, Cik Mel, terima kasih. Kebanggaan kami adalah program Mekar atau Menyemai Kasih Rakyat. Sejak diperkenalkan pada tahun 2002, program turun padang ini telah membawa perkhidmatan JPN terus ke golongan sasar yang memerlukan. Seperti warga emas, individu terlantar, orang kurang upaya dan masyarakat pendalaman yang sukar hadir ke pejabat JPN. Mekar adalah lambang keperhatian dan komitmen kami untuk memastikan tiada siapa yang ketinggalan. JPN sentiasa bergerak maju dalam evolusi digital. Dari sistem pendaftaran penduduk negara SPPN yang diperkenalkan pada tahun 1990 ke sistem informasi rekod penduduk negara Siren pada tahun 1997 dan seterusnya pengenalan Government Multipurpose Card GMPC pada tahun 2000. Terkini, sistem terbaharu yang membolehkan JPN berintegrasi dengan agensi-agensi lain iaitu iJPN bermula tahun 2006. Pencapaian JPN telah diiktiraf melalui pelbagai anugerah berprestij membuktikan komitmen kami terhadap kecemerlangan. Telah menerima anugerah Smart Card Award pada tahun 2013, penarafan 5 bintang, memenangi Radiant Service Award pada tahun 2015, memperolehi persijilan ISO IEC 27001 Information Security Management System pada tahun 2020. Kami berbangga dengan beberapa anugerah yang diperolehi dalam Public Service Innovation Award. Antaranya, anugerah perak pada tahun 2023 bagi sistem My Temu Janji, anugerah emas bagi program Mekar pada tahun 2024 dan anugerah gangsa bagi Escape pada tahun 2025. Okey, kembali lagi bersama kami di Influencer at Japan. MyCard, bukan sekadar kad pengenalan. Baik, Cik Amir, kadang-kadang ada individu yang masih mempunyai MyCard walaupun belum mempunyai MyCard, walaupun dah cukup umur. Okey, apakah implikasi undang-undang bagi mereka yang tidak memperbarui atau tidak memiliki MyCard ini? Okay, baik. Untuk individu yang layak akan menghadapi pelbagai kesulitan lah kerana semua urusan memerlukan MyCard. Sebagai contoh, nak buka akaun bank. So bank memerlukan MyCard. Okay? Kalau dari segi undang-undang pula, implikasinya kita takut menyebabkan ia terdedah kepada pemalsuan identiti. Kalau isu-isu lain yang melibatkan implikasi sosial, sebagai contoh, ia terdedah kepada tak boleh, sukar nak mendaftar sekolah, kolej ataupun universiti. So selain pada itu juga dia sukar untuk mendapatkan pekerjaan sebab majikan memerlukan pengesahan identiti melalui MyCard untuk bayaran gaji, potongan KWSP dan perkeso lah. Individu juga tak layak menerima bantuan apa-apa subsidi yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. So tidak layak lah sebab dia tidak memiliki MyCard. So dan yang paling penting adalah kesihatan. Bila nak pergi klinik kesihatan, kalau kita tengok klinik kerajaan, bayaran RM RM1. Ya, bila ada IC bayaran RM1, tapi bila tak ada kad pengenalan, so bayaran akan menjadi bayaran bukan warga negara lah. Betul. Okey. Baik, dari sudut komuniti pula, bagaimana komuniti madani dapat membantu JPN dalam menyebarkan kesedaran tentang penjagaan dan kepentingan MyCard. Untuk makluman Cik Amir juga, hari ini influencer kita turut bersama-sama dengan komuniti madani daerah Barat Daya. Jadi hari ini dia datang beramai-ramai untuk memberi sokongan lah kepada kita. Dan itulah apakah orang kata apa, peranan komuniti dalam membantu JPN. Okey, komuniti madani boleh menjadi ejen penyampai maklumat kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan MyCard dan menganjurkan program-program sebeginilah untuk menyedarkan, dan salah satu channel untuk bantu sebarkan maklumat kepada warga emas atau AKU yang untuk memperbarui MyCard. Dan yang paling penting, mohon untuk laporkanlah sekiranya ada sebarang penyalahgunaan MyCard. Okey, baik. Apakah insentif JPN dalam mendekati masyarakat luar bandar
atau warga emas yang mungkin kurang faham tentang kepentingan MyKad digital ini. Kadang-kadang orang kata apa, Cik Amir, mungkin di luar bandar ni infonya mungkin agak lambat sampai. Bukan tak sampai tau Cik Amir, cuma mungkin orang kata apa, nak bandingkan di bandar ni kita informasi semua di hujung jari. Betul. Tapi kadang-kadang bila kita di luar bandar dan ada warga-warga emas yang mungkin tak ada kemudahan internet, jadi orang kata macam mana JPN, apakah inisiatif daripada JPN dalam mendekatilah masyarakat luar bandar dan warga emas. Okay, baik. Jika bercakap dengan MyKad digital ni, masyarakat luar bandar dan ataupun warga emas beranggapan takkan ada kad pengenalan fizikal lagi. So even saya sendiri pun berpengalaman, mak saya tanya, dah tak ada IC lagi ke lepas ni? So jadi itu untuk kita menerangkan lagi, sebenarnya bukan tak ada, masih ada. Cumanya MyKad digital ni sebagai pelengkap. Pelengkap sebenarnya untuk mengesahkan identiti lah, terutama yang menggunakan perkhidmatan dalam talian, atau platform rasmi kerajaan lah. Sebagai contoh, kita menggunakan MyJPJ, MySejahtera, Hermes lah kalau yang masih bekerja, kan, dan yang lain-lain lagi lah. Baik. Okey, kini orang kata apa, asyik saya je yang bertanya soalan ni Cik Amir. Saya rasa macam saya nak buka peluang lah pada penonton kita yang ada hari ni, rakan-rakan daripada komuniti madani daerah Barat Daya, untuk berinteraksi dengan Cik Amir. Mungkin diorang ada soalan yang terbuku nak tanya daripada tadi ni. Sebab saya tengok macam bersedia dah ni. Okey. Baik, mungkin kita boleh dengar soalan yang pertama, tetapi sebelum tu mungkin boleh perkenalkan nama, dari komuniti mana, dan terus ajukan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya nak ajukan soalan kepada Encik Amir. Soalannya berbunyi, apakah mekar? Apakah mekar tu? Okay. Apa yang mekar tu? Soalan yang baik tu sebenarnya. Bukan bunga Cik Amir? Bukan. Baik, bukan. Baik, kita dengar sedikit. Okey, mekar ni adalah singkatan menyemai kasih rakyat, iaitu satu program inisiatif JPN untuk program turun padang, yang mana kita ada 5 dibahagikan kepada 5 lah. Satu yang pertama adalah Mekar Ihsan. Mekar Ihsan ni yang mana kita turun ke padang untuk membantu masyarakat atau individu yang tidak berdaya untuk ke pejabat. So maksudnya black reader kan, OKU dan sebagainya lah. So kita akan datang untuk buat gantian ataupun permohonan kali pertama kad pengenalan. Terutama untuk 12 tahun lah. Dan gantian untuk warga emas dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada Mekar Community. Mekar Community ni yang mana program-program yang dihadiri ataupun dijemput JPN dan kami hadir dengan perkhidmatan van Mekar. Van Mekar tu terus boleh buat permohonan, antaranya adalah gantian kad pengenalan, permohonan kali pertama 12 tahun, gantian sijil kelahiran, gantian sijil kematian, dan simakan cap jari lah. So yang itu memudahkan untuk masyarakat yang mana hadir ke mana-mana program rasmi ataupun jemputan, boleh jika tak ada masa berkelanjutan untuk dah hadir ke JPN pejabat, dan boleh ke van tu, kita buat permohonan dan kad pengenalan tu akan diambil di mana-mana tempat yang disetujui oleh individu lah. Yang ketiga, kita ada Mekar Identity. Mekar Identity ni yang mana kita semak ataupun kita biasanya kita buat di hospital lah, yang mana hospital menerima pesakit yang tidak mempunyai dokumen, dan pihak JPN akan membantu untuk mengesahkan siapakah identiti berdasarkan semakan cap jari. Yang keempat, kita ada Mekar Pahlawan. So yang ini kita fokuskan kepada My Tentera tadilah. So kita akan buat permohonan kad pengenalan My Tentera kepada anggota tentera. Dan yang terakhir adalah Mekar Diaspora. Okay, Mekar Diaspora ni adalah Mekar ataupun program yang kita buat di luar negara.
Maksudnya yang baru-baru ni, even Datuk KP kita pun baru balik daripada London. Kita baru balik daripada London. So kita tahu kebanyakan rakyat Malaysia berada di sana dan program tu khas untuk mereka yang tidak dapat balik ke Malaysia untuk buat gantian MyCard ataupun gantian CJ kelahiran, dan kita buat di sana. Itulah program Mekar. Mekar ni, yalah, baru orang kata apa, kita tahu punya Mekar ni sangat-sangat orang kata apa, mesra rakyat. Semua orang kata pelbagai lapisan menerima manfaat. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Mungkin boleh macam biasa, nama, daripada komuniti mana. Okey, dan teruskan dengan soalan. Assalamualaikum. Saya Aliza Beti Ghazali dari Komuniti Madani Teluk Kumbar. Ingin bertanya soalan, apakah cara lain selain memohon MyCard selain daripada hadir ke pejabat? Terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, kebanyakan kalau kita tengok masyarakat atau individu suka datang ke pejabat. Suka meramaikan pejabat untuk hadir membuat kad pengenalan. Sedangkan kita ada beberapa inisiatif yang tidak perlu hadir. Maksudnya hadir untuk mengambil kad pengenalan sahaja, bukan buat permohonan. Sebagai contoh, kita ada permohonan phone in. Phone in tu kita buat secara panggilan. So bila buat panggilan, tapi dengan syarat tanpa ada apa-apa perubahan lah. Maksudnya alamat yang sama. So tak ada apa-apa pertukaran. Kalau ada perubahan memang kena hadir pejabat lah. Cuma yang keduanya, kita ada perkhidmatan e-service lah. Maksudnya melalui website JPN. So just dengan satu klik kita boleh buat permohonan gantian kad pengenalan. Okey, baik. Makin lama makin mudah sebenarnya. Betul. Cuma mungkin orang kata apa, pengguna di luar sana dia orang tak tahu kata JPN ni ada servis yang orang kata apa, hanya satu klik. Dah dapat dah. Cuma datang ambil sahaja di JPN. Mungkin kita boleh dengan soalan seterusnya daripada penonton. Okey, soalan seterusnya. Boleh nyatakan nama. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Pakaian sesuai yang untuk membuat permohonan MyCard. Cara pemakaian. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kebanyakan yang hadir ke JPN, dia tak sedar. Kita ada peraturan pakaian sebenarnya. Cumanya kita mencadangkan agar pakaian atau tudung yang dipakai itu agar berwarna lebih gelap. Sebab kita background kita putih kan, kita dan untuk semasa isunya adalah ambil gambar tu tak kurang je lah dan sebagainya. Betul. So jadi kita cadangkan, nasihatkan agar individu atau masyarakat hadir ke pejabat untuk membuat kad pengenalan dengan berpakaian gelap ataupun bertudung gelap. Bagi yang free hair ataupun tidak pakai tudung, so warna rambut asal tu adalah menjadi keutamaan lah. So kadang-kadang dia blonde dan sebagainya kan. Betul. So kena juga warna rambut asal. Jadi maksudnya nak pergi buat itu kena warna balik warna hitam Betul. ke macam mana? Okey. Okey, selepas ni kalau nak buat IC baru, pakai yang gelap-gelap. Okey, jangan pakai yang warna cerah-cerah. Macam tadi Cik Amir cakap, background kita berwarna putih. Jadi kadang-kadang bila warna yang mungkin warna yang cerah, yang nude, mungkin muka tu tak apa jelas lah Cik Amir ya. Okey, dan yang warna rambut jangan risau, warna balik warna hitam. Okey. Tadi orang apa penonton tanya Cik Amir. Mungkin lepas saya rasa macam nak dengar Cik Amir pula tanya pada penonton. Macam orang kata apa? Two-way communication. Two-way communication, betul. Jadi mungkin Cik Amir boleh ajukan soalan pada penonton kita. Mungkin nampak macam siap sedia dah semua tu. Tinggal nak angkat tangan tu. Okey, boleh teruskan Cik Amir. Okey, boleh. Soalan pertama saya adalah, bilakah tarikh hari pendaftaran negara? Saya ada apa tu, bawa goodies tu. Siapa yang berjaya menjawab, hadiah disediakan. Okey. Angkat tangan. Boleh angkat tangan je. Mungkin boleh nyatakan dulu ya. Saya cubalah betul ke doa. Nyatakan nama, daripada komuniti mana?
Dan terus dengan jawapan. Assalamualaikum. Saya Syeful Syariza daripada komuniti Teluk Kumbak. Saya cuba jawab 1948. Tarikh? 1 Oktober. Okey, betul. Tahniah Puan. Tahniah Puan. Okey. Okey. Ini ke memang dengar daripada awal ni Cik Amir? Betul. Fokus. Fokus. Baik. Mungkin kita boleh dengar dengan soalan seterusnya. Silakan. Okey. So, dah berapa tahun JPN pada tahun ini? Sambut ulang tahun ke berapa? Sambut ulang tahun ke berapa tu JPN ni? Ibu Bi. Ulang tahun ke berapa JPN pada tahun ini? Pada tahun ini ulang tahun ke berapa? Jawab. Okey, nak jawab boleh angkat tangan dulu? Angkat tangan Puan boleh? Okey. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Zainab dari komuniti Bayi Lepas. Ulang tahun JPN yang ke-77. Betul. Okey. Ulang tahun ke-77 Cik Amir. 77 tahun dah. Okey, baik. Itulah orang kata apa, evolusi orang kata apa daripada IC beras, plastik dan kemudian yang terkini lah yang berwarna biru. Baik, ada lagi ke Cik Amir soalan? Ada satu lagi tak? Ada lagi. Silakan. Okey, senang saja. JPN ni di bawah kementerian apa? Senang ni. Ya, boleh. Silakan. Okey, sila. Nama saya Zarina binti Ahmad dari komuniti Bayan Lepas. Jabatan Pendaftaran Negara. 3. Di bawah kementerian? Kementerian. Malaysia. Jawab kementerian. KDN. KDN tu panjang? Nama panjang? Kementerian Dalam Negeri. Okey, betul. Okey. Okey Cik Amir, ada lagi ke? Itu saja. Itu saja. Okey, baik. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil komuniti. Orang kata apa, berlumba-lumba nak jawab sebenarnya Cik Amir. Fokus tu bagus. Fokus daripada awal tadi. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebenarnya orang kata apa, ramai yang semakin sedar betapa pentingnya fungsi MyKad, bagaimana menjaga dan orang kata apa dari segi keselamatan. Jadi orang kata apa, dengan adanya kita hari ini, orang kata apa, memberi sedikit informasi lah untuk komuniti kita yang hadir. Baik Cik Amir, sebelum kita akhiri perbualan sembang santai kita pada pagi ini, mungkin ada sedikit pesanan daripada Cik Amir untuk semua rakyat Malaysia, khususnya di Pulau Pinang, tentang tanggungjawab menjaga dan menghargai MyKad. Silakan. Baik. Macam kita bincangkan tadi, MyKad bukan sekadar kad, tapi adalah komitmen individu terhadap identiti, keselamatan dan hak sebagai warga negara Malaysia. Jaga MyKad anda sebaiknya. Jangan pinjamkan kepada orang lain. Simpan di tempat yang terlindung, jauhi daripada haba, jangan bengkokkan atau lenturkan. So jangan dedahkan MyKad kepada media sosial lah, di media sosial. So ia akan mengundang salah guna penipuan identiti. Okey, baik. Alright. Itu saja Cik Amir. Alright. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Amir, juga pada rakan-rakan saya yang datang daripada JPN hari ini. Okey, dan juga terima kasih atas perkongsian yang sangat orang kata apa, penuh berinformasi dan padat. Dan sudah tentu juga terima kasih buat semua komuniti madani daerah Barat Daya yang hadir pada pagi ini bersama-sama kami. Ingatlah, MyKad bukan sekadar kad, ia bukti identiti dan maruah kita sebagai warga negara Malaysia.
Saya Muani Ismail mengundur diri dengan pesanan teruslah menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan berinformasi. Jumpa lagi dalam edisi seterusnya Influencer at Japan. Salam hormat dan Assalamualaikum.